Saya pun heran. Cuba ingat balik zaman dulu kan, kita tengok yang petang-petang. Dulu mana ada drama Melayu bersambung ni? Tak ada. Dulu drama Cina bersambung ada. Memang kita tengok. Tapi pukul 6 sampai pukul 7. Cina tu pun tahu suruh tengok sebelum maghrib. Yang kita ni yang Melayu pahal, yang bingai sangat, tak tahu boleh tukar lah masa kan. Tu dah tak keluar dah tu. Tu sebabnya patut tukar lah. Buatlah pukul 6 sampai pukul 7. Tak adalah ganggu waktu maghrib. Maghrib tu biar selawat ke apa. Jadi kalau buka TV pun murni bunyinya. Dulu mana berani tekan TV pukul 7. Selagi abah tak tekan TV tu nak buka berita, memang orang lain tak merasa tengok TV tu. Hari ni 24 jam TV. Tu dia. Yang pertama, mendekat kepada Allah. Tu saya cakap, kadang-kadang kita kata mentauhidkan Allah, tapi waktu tu tengok drama. Ada orang tu tengah basuh motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa ramai yang simpan pembasuh tu letak tepi, ambil wuduk, siap pakai baju, start motor, pergi masjid. Malahan ada kat kampung tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia rem lagi motor tu, berlawan dengan azan tu. Macam mana nak cakap kita mentauhidkan Allah kan? Tanpa sedar kadang benda tu. Tu buat syaitan ni kan, dalam khutbah widak Nabi beritahu syaitan dia dah berputus asa menyesatkan kita dalam perkara-perkara yang besar, tapi dia akan mengajak kita menyesatkan kita dalam perkara-perkara yang kecil. Dia takkan putus asa tentang itu. Tu yang dia cakap tu, alah sempat lagi, relax, lepas iklan ni kan, kau mandi, kau siap, kau pergilah. Lepas tu masuk dalam bilik, dah lambat, tak apa, lambat pun tak apa. Dia bukan tak pergi-pergi tu, pergi je, lambat pun tak apa, yang penting pergi. Itu orang lain tu langsung tak pergi. Wah, dia sedapkan hati kita. Saya bukan kawan baik dengan setan pun, saya agak-agak macam tu lah dia bisik. Kau mikir masa bila lah dia dengar kan. Kan? Lepas tu dia pergi sampai kat masjid. Orang dah semayang pula, tak apa, ambil wuduk dulu. Kau rasanya dah batal dah tadi wuduk tu. Dia lah mengingatkan kita, wuduk dah batal. Ambil wuduk masuk, orang dah semayang. Macam mana kau nak semayang, kau nampak kau lambat sangat sampai. Dia bukan perasan pun kau tak semayang, kau salam aja, sudahnya salam, tak semayang. Tu kerja setan tu, nampak tak? Tu sebab mendekatkan diri kepada Allah tadi, mentauhidkan Allah, ikut apa yang Nabi suka, tinggalkan apa yang Nabi tak suka. Tu. Yang kedua, menikmati kehidupan kita dengan sebenar-benarnya. Menikmati kehidupan dengan sebenar-benarnya maksudnya nikmatilah hidup kita ni dengan hidup cara Islam, baru kita rasa nikmat. Kau tidak, takkanlah orang, cuba tengok orang putih kat luar negara tu, punyalah kosong, tak tahu nak buat apa, nak berhibur macam mana, nak tenangkan diri dia, tak tahu macam mana. Dia melompat daripada jambatan tu turun sampai ke sungai tu, bungee jumping. Lepas tu macam tu, menung balik, tak tenang pun. Termasuklah orang kita main ngikut-ngikut kan, pergi genting yang naik roller coaster. Orang putih itulah cara dia nak tenangkan jiwa, nak berhibur. Dia buatnya taman-taman tema untuk tengok bunga, tengok ni. Akhirnya dia kosong di dalam. Kita ada banyak cara nak tenangkan diri. Tak ada kelang kabut kita. Tak ada mana orang semayang maghrib dekat masjid, Allahu Akbar, imam cepat sikit jadi imam, tak ada. Semua relax tu menolak tak nak jadi imam. Macam tu kan. Tu step biasa lah tu kan. Allahu Akbar, biasanya tenang, tak ada salah pun. Nampak? Kita banyak cara kan? Ya. Jadi maknanya menikmati kehidupan yang sebenarnya mengikut syariat Islam. Nah, hidup kita ni, macam saya cakap tadi, buatlah benda-benda yang kita tak biasa buat kan. Macam tadi saya sebut sama bapak, sebab ada 4 perkara kan yang kita tengok pun dah dapat pahala. Belum kita buat baik lagi, tapi tengok pun dah dapat pahala. Apa dia? Pertama, mak ayah. Tengok mak ayah dapat pahala. Balik kampung, walaupun mak tu dah tak sihat, tak menong, tengok mak-mak, tengok dengan kasih sayang, dapat pahala. Yang kedua, tengok suami dengan kasih sayang, dapat pahala. Suami tengok isteri dengan kasih sayang, dapat pahala. Kecuali bini orang, bini sendiri tengok kan, tengok Allah Akbar, isteri tengah lipat kain, tengok sambil dia betul-betul rambut ni, ya Allah cantik lagi bini aku ni, macam tu kan. Jadi makna kata tengok pasangan pun dapat pahala.
Buat baik lebih lagi. Yang ketiga, tengok Kaabah. Kaabah tengok dapat pahala. Apatah lagi kalau kita beribadah di sana. Kan? Tu sebab letak azam ni, tahun ni insya-Allah nak pergi ni, nak pergi umrah, pergi. Sekarang ni orang pergi umrah memang ramai, tak kira masa, memang ramai saja. Pergi je. Sebab apa jadi ramai tu? Sebab orang nak pergi. Benda tu wajib satu, tapi ada orang berulang kali pergi, tak puas. Nak pergi lagi, nak pergi lagi. Tak adalah orang yang pergi umrah lepas tu tak nak pergi dah, tak ada. Oh dah lah itulah sekali aku pergi, tak ada. Walaupun dia tak sihat, dia memang nak pergi lagi. Malahan ada berazam bercita-cita, biarlah aku mati di sana. Okay. Dan yang keempat, Quran. Quran pun tengok dapat pahala. Apatah lagi kalau kita baca. Tu sebab bila baca tu kan, sebenarnya kena faham. Dulu masa zaman Nabi dulu, Nabi dapat wahyu, dapat ayat Quran tu, Nabi bagi, Nabi sampaikan. Jadi sahabat-sahabat semua, umat Islam pada masa tu terus ambil, hafal, amal. Jadi tak ada tulis-tulis pun dulu. Ambil, hafal, amal. Jadi disebabkan pada zaman Saidina Osman tu dah mula nampak ramai orang yang hafal Quran ni dah mula meninggal. Makin lama makin kurang. Ini takut dibimbangi Quran tu nanti hilang. Jadi dicetaklah Quran masa tu untuk dibaca dan diingat. Tu sebabnya jangan baca je. Apa baharui tekad kita, azam kita tahun ni tak ada nak baca je, tapi kita baca, kemudian kita tazakur, ingat, tafakur, fikir isi kandung Quran, dan juga tadabbur, buat apa yang diberitahu dalam Quran tu. Benda baik buat, benda yang tak baik jangan kita buat. Tu semua merujuk kepada apa perintah Allah. Kan? Tanda sayang kepada Allah, sayang kepada Quran. Tanda sayang Allah dan Quran adalah sayang kepada Nabi. Tanda sayang Nabi adalah kita amal sunnah Nabi. Tanda sayang akhirat pun kita amal sunnah Nabi. Tanda sayang akhirat adalah tolak dunia, melainkan ambil sekadar yang perlu untuk bekalan akhirat sahaja. Tak ada dia ambil dunia tu yang sia-sia, tak ada. Itu sebab kena tanya balik diri kita. Yang ketiga, ini mungkin bunyinya lain sikit, iaitu kurangkan berat badan. Mustahak tu, itu target semua orang. Niat kurang berat badan bukan sebab nak cantik. Niat kurangkan berat badan biar kita melazimkan diri kita rajin beribadah kepada Allah. Tu niat dapat pahala. Sebab kena tegur hal azam. Sebab saya ambil ni senarai azam paling popular dalam negara kita, yang mana kita boleh ambil. Sebab apa? Kalau ikut statistik di Malaysia dari segi kesihatan sangat membimbangkan, yang mana 70% kematian berpunca daripada penyakit kronik dan kerosakan organ di Malaysia. 70% meninggal sebab kegagalan, kerosakan organ, kegagalan berfungsi organ. 50% kematian awal berpunca daripada makanan. 50% kematian awal. Maknanya dia bukannya mati umur 50, 60, 30 dah mati lah sebab makan. Ada seorang kawan saya tu, dia daripada kecil, bayangkan umur 25 tahun dia dah ada semua complete set package. Jantung, darah tinggi, kencing manis, kolesterol high, semua ada. Dia punya jari sampai jadi macam ni, tangan dia macam ni, bengkok macam ni. Dia nak pegang cawan tu macam ni, terkeluar macam ni. Apa amalan dia dulu? Daripada kecil, daripada sekolah rendah, tak pernah tinggal Coca-Cola, Coke, air gas. Kerana itu kajian dia buat. Satu yang kan cawan Coke tu lebih kurang tinggi ni kan, dalam tu setiap satu cawan Coke tu ada 20 bungkus gula hotel. Tu sebab kalau kita cakap, alah aku minum kan selalu, memang sebab sekali minum tu dah kira selalu punya minum. Tu sebabnya kena jaga. Kemudian 10,000 jap. Tahun-tahun yang akan mendatang 270 million orang Asia akan mati akibat penyakit gaya hidup yang kronik. Penyakit gaya hidup sebab gaya hidup makan. Kemudian 10,000 kematian setahun berkaitan dengan strok, serangan jantung dan kegagalan buah pinggang. 10,000 orang.
6,000 kematian setahun disebabkan oleh penyakit hati. Ni dekat dalam ni, hati gagal berfungsi dah sebagainya. 3 million berkait dengan kolesterol yang tinggi. 40,000 kes kanser yang baru setiap tahun. Kanser baru, makna kanser-kanser yang tak pernah dengar baru. Jadi dia akhirnya kanser je. Salah satu benda yang disebut kanser ni, kata punca yang paling besar adalah ni, pinggan makan kat rumah. Ni saya dapat tahu dia apa, jangan pakai melamin kat rumah, jangan pakai melamin. Lain biasa kedua kahwin biasa pakai macam ni kaca, tak melamin. Sebab melamin yang paling cepat dia rangsang dia punya sel-sel tu, sebab chemical tu jadi tinggi. Waktu kita masuk pula dalam microwave, kita panaskan, lagi cepat dia meresap kat makanan tu. Itu dia jaga ya. Kemudian 2.1 million disebabkan oleh diabetes, kencing manis. 110 kes stroke yang baru setiap hari. Dan 47.7%, maknanya hampir separuh, 47.7% rakyat Malaysia adalah obesiti, berat badan lebih. Maknanya tengok berat badan tu ukur tinggi kita. Kan dia tengok, kan misi tu pandai lah, tinggi berapa ni berapa. Wah, cik kena kurangkan sikit ni, dia dah tahu dah, beritahu. Cuba tanya, banyak yang lebih. Macam saya pun sama. Jangan dengar lagi dah cakap orang, alah tinggi tak apa, tak ada mana, tak apa dah. Dah tak sihat lah kan. Jaga. Maknanya benda ni atas kita. Kita, bak kata orang putih tu, kita adalah apa yang kita makan je. Jadi kena tengok lah kan. Macam salamak cili api je kan. Tu sebab jangan terperanjat tu bekau orang Kelantan kencing manis tinggi, Negeri Sembilan kencing manis tinggi kan. Sebab orang Kelantan kebanyakannya dia walaupun dia makan manis-manis, tapi dia orang kerja kuat, dia kerja kampung. Ramai yang kerja kampung, kerja kebun, pergi ladang, okey lagi. Orang Negeri Sembilan ni ramai kalau dah minat makan tu kan, mula dia tersandar tu, masalah tu kan. Itu sebab yang dia biasa dapat dekat santan, semua santan kan, santan yang pekat tu lah pula ganti tu. Jadi kolesterol dia tinggi dan sebagainya. Ya, okey, tu kurangan berat badan sebab nak ringankan kita pergi beribadah.